bila mana kalangan Sekutu Barat dia sendiri mula memberikan sokongan kepada penubuhan negara Palestin merdeka yang sesekali tidak mahu dibenarkan oleh Netanyahu dan pembesar-pembesar yang ada di dalam pemerintahan Israel tersebut. Berita terkini daripada Asia Barat ataupun daripada Timur Tengah pastinya adalah berkait dengan apa yang berlaku di Israel ketika ini apabila ketua pembangkang di Israel, Yair Lapid, yang juga pernah menjadi Perdana Menteri Israel sebelum daripada Netanyahu, telah memberikan amaran bahawa Israel berada di ambang perang saudara yang kata beliau kesannya akan lebih buruk lagi berbanding dengan peperangan mereka dengan pihak lain, dengan maksud pihak yang berada di Gaza ataupun di Palestin itu sendiri. Dan amaran ini adalah amaran yang cukup menggemparkan Israel dan juga dunia sebenarnya, terutamanya bagi mereka yang tidak mengikuti secara rapat perbalahan dalaman yang berlaku sesama mereka. Dan Yair Lapid dia mengatakan bahawa keadaan ketika ini adalah keadaan yang terlalu parah, walaupun beliau telah pun memberikan amaran kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak daripada Oktober tahun lepas lagi akan keberangkalian berlakunya pertembungan yang sangat dahsyat sesama mereka di dalam Israel itu sehingga boleh membawa perang saudara, kata dia. Tetapi tidak diendahkan teguran beliau itu kepada Netanyahu dan ia semakin menular sehingga hari ini sehinggalah telah pun cross the red line, kata dia, telah pun melampaui garis merah yang sepatutnya. Jadi banyak orang yang bertanya apa maksud di sebalik kenyataan daripada Yair Lapid itu yang mengatakan bahawa mereka berada di ambang perang saudara yang boleh membawa kepada pertumpahan darah sesama mereka yang sangat teruk, kata dia. Ia adalah berkait rapat dengan pertembungan dalaman yang berlaku sejak beberapa bulan yang lalu yang secara terbuka, terutamanya di antara Perdana Menteri dengan pasukan keselamatan Israel itu secara langsungnya, terutamanya dengan pihak perisikan dalamannya yang dinamakan Shin Bet ataupun dengan perisikan luar dia yang dinamakan Mossad, yang mana Netanyahu telah pun memecat pengarah kepada Shin Bet. Dalam masa yang sama juga dia cuba berusaha untuk memecat peguam negara ataupun ketua pendakwa raya, dan beliau telah pun menarik kedua-dua pihak daripada Shin Bet dan daripada Mossad ini daripada mewakili Israel dalam rundingan damai untuk meneruskan gencatan senjata. Itu yang berlaku, tetapi ada perkara di sebalik pemecatan tersebut yang ramai tidak sedar perkara ini berlaku, ialah Shin Bet telah pun melakukan tangkapan terhadap 2 orang pegawai kanan kepada Netanyahu beberapa bulan yang lalu di atas tuduhan-tuduhan melakukan pengkhianatan kepada negara apabila bertindak menerima wang daripada negara asing untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kerajaan, keputusan-keputusan politik kerajaan. Dan perkara itu mendatangkan kemarahan kepada Netanyahu dan juga permintaan Netanyahu kepada pengarah Shin Bet supaya memberikan satu kenyataan kepada mahkamah bahawa dia sebagai Perdana Menteri ketika ini tidak boleh hadir ke mahkamah untuk didakwa ataupun memberikan sebarang kenyataan di mahkamah untuk kes salah guna kuasa dan juga rasuah yang sepatutnya telah pun berlangsung sejak sekian lama, atas alasan bahawa beliau adalah satu individu yang berisiko besar kepada negara ketika ini, maka kehadiran beliau ke mahkamah itu cukup berbahaya. Tetapi ternyata pengarah Shin Bet tidak mahu menuruti kehendak Netanyahu itu, membawa pertembungan di antara mereka dan banyak lagi pertembungan-pertembungan yang lain yang akhirnya membawa kepada perang mulut secara terbuka di antara Menteri Kabinet Netanyahu yang membela beliau, iaitu Menteri Keuangan Smotrich, dan juga anak lelaki kepada Netanyahu sendiri, Yair Netanyahu, yang mengeluarkan kenyataan terbuka bahawa pihak keselamatan Israel, sama ada polis ataupun tentera, secara khususnya Shin Bet, iaitu pihak perisikan mereka, terlibat dalam perancangan untuk menggulingkan Netanyahu, untuk melakukan kudeta, iaitu menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Jadi perkara ini pernah berlaku lama yang lalu, tetapi mutakhir ini berlaku dengan lebih kerap lagi tuduhan-tuduhan terbuka tersebut, terutamanya oleh anak Netanyahu sendiri yang duduk di Amerika, yang tidak duduk di Israel, dan juga oleh Menteri Keuangan Smotrich, sehingga ianya mendatangkan satu rasa tidak senang di kalangan pasukan keselamatan, secara khususnya Shin Bet tadi, dan menyebabkan mereka saling dedah-mendedahkan di antara satu sama lain. Dan perkara ini juga berlarutan dengan pertembungan yang berlaku di jalan raya, di bandar-bandar utama yang ada di Israel, sama ada di Tel Aviv, di Haifa, termasuklah di Jerusalem yang mereka kuasai itu, yang hari-hari berlakunya pertembungan di antara para demonstran, kalangan rakyat mereka yang protes pemerintah mereka yang meneruskan perang di Gaza, yang meneruskan serangan dan tidak mahu berunding untuk membebaskan tawanan mereka. Kerana bagi mereka, keutamaan adalah perlu diletakkan kepada membebaskan tawanan, tapi bagi Netanyahu dan menterinya Smotrich, tidak perlu lagi untuk mereka meletakkan keutamaan membebaskan tawanan, perang mesti diteruskan. Tapi bagaimana yang kita ulas dalam video sebelum daripada ini, bagaimana perang ini sebenarnya bukan tujuannya untuk menghapuskan lawan mereka ataupun musuh mereka yang berada di Gaza itu, yang diakui oleh pihak tentera sendiri dan diakui oleh penaja mereka sendiri bahawa tidak akan dapat mereka hapuskan. Tetapi ia adalah perang untuk menyelamatkan Netanyahu
secara peribadi daripada kes-kes mahkamah yang sedang beliau lalui ketika ini. Itu yang berlaku ketika ini. Dan kita berbalik kepada amaran daripada Yair Lapid tadi. Bagaimana beliau mengatakan bahawa mereka sedang berada pada apa yang disebut sebagai cross the red line. Yang mana memang pada bila-bila masa saja akan meletus pertembungan yang bukan lagi pertembungan serang-menyerang di media, ataupun saling dedah-mendedah, ataupun saling tangkap-menangkap, ataupun saling pecat-memecat di antara satu sama lain di kalangan agensi keselamatan yang ada di Israel itu, tetapi boleh membawa kepada pertembungan yang menyebabkan nyawa dan juga darah sesama mereka, yang kata beliau boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan sesama mereka yang lebih teruk lagi berbanding dengan apa yang mereka lakukan di pihak luar. Kita maksudkan di sini adalah di pihak Palestin. Itu yang disebut oleh Yair Lapid, dan sehingga kini tidak ada respon secara direct daripada Netanyahu terhadap amaran daripada Yair Lapid itu, walaupun telah pun berlaku beberapa jam yang lalu. Suasana ini adalah suasana yang sebenarnya telah pun kita ulas sejak sekian lama. Bermula daripada apa yang berlaku pada Oktober 2023 dahulu, Januari tahun berikutnya, iaitu 2024, kita mengulas bagaimana Israel yang kita lihat pada hari ini, dia berada di fasa permulaan kepada kejatuhan dia, setelah mana dia berada pada 3 fasa utama yang cukup dramatik dia punya peningkatan dia. Itu yang pertamanya, fasa penubuhan negara tersebut yang mereka berhadapan dengan kesukaran. Bila mana negara itu ditubuhkan 1948 tersebut, maka ia mendapat tentangan begitu besar daripada negara-negara jiran, kalangan Arab, Mesir terutamanya, Syria, Jordan dan sebagainya. Dan berlaku beberapa kali perang Arab-Israel, 1948, 1956, 1967 dan juga 1973. Tetapi bila mana berjayanya dimeteraikan perjanjian Camp David pada tahun 1979, maka berakhirlah perang negara-negara Arab dengan Israel. Malah beberapa negara Arab sudah pun mula mengiktiraf Israel secara rasmi. Antaranya Mesir sebagai negara yang paling penting. Kemudian berikutnya dalam perjanjian Oslo, Jordan pula mula mengiktiraf Israel. Itu fasa pertama. Kemudian masuk fasa kedua adalah fasa keemasan bagi mereka, bila mana tidak ada state actor, iaitu di kalangan negara-negara yang menentang mereka secara langsung, bermula tahun 79 tersebut sehinggalah tahun 2020. Yang menentang mereka adalah kalangan non-state actor, yang kita boleh katakan kalangan NGO ataupun gerakan kemasyarakatan mengangkat senjata, sama ada daripada Lebanon ataupun daripada dalam Palestin ataupun luar Palestin sendiri. Tapi di kalangan negara tidak ada, menyebabkan mereka begitu selesa untuk tempoh 79 hingga tahun 2020 mengembangkan negara mereka dengan begitu hebat, bina kekuatan ekonomi, teknologi dan juga ketenteraan. Kemudian fasa 3 adalah sekitar tahun 2020, bila mana Donald Trump naik jadi presiden. 2 tahun sebelumnya, beliau telah menggagaskan apa yang disebut sebagai Abraham Accord, ataupun bersama dengannya adalah Deal of the Century, yang mana di sana Donald Trump berjaya dalam masa beberapa tahun sahaja menarik beberapa buah negara Arab lagi untuk mengiktiraf Israel, iaitu UAE, Bahrain, Sudan dan juga Morocco, menyebabkan 7 negara yang ada di Asia Barat itu, iaitu majoriti Muslim, secara rasmi mengiktiraf Israel, iaitu yang sebelumnya adalah Jordan, sebelumnya adalah Mesir, dan lebih awal daripada itu adalah Turki, sejak tahun 1950 lagi mula mengiktiraf Israel. Jadi perkara yang gagal dilakukan oleh beberapa orang presiden Amerika sebelum daripada itu berjaya dilakukan oleh Donald Trump dalam masa hanya 4 tahun saja. 4 negara secara rasminya mengiktiraf Israel. Jadi fasa itu adalah fasa yang begitu emas kepada Netanyahu, kepada Israel itu, kerana apa? Dia berada di puncak kekuasaan dia, sehinggalah pada sidang PBB sekitar 18 September tahun 2023, Netanyahu berucap di podium UNGA, United Nations General Assembly, Pimpinan Agung PBB, beliau mengangkat satu peta The New Middle East yang menunjukkan bahawa Israel duduk di tengah-tengah, kemudian sekeliling itu semua negara mengiktiraf dia. Itu adalah kebanggaan dia. Tetapi bila dia balik ke Israel, 3 minggu berikutnya berlakulah peristiwa Oktober tahun 2023 tersebut sehinggalah kepada hari ini. Jadi permulaan peristiwa itu adalah fasa 4 yang kita boleh katakan bahawa daripada graf dia yang begitu sukar di awalnya, kemudian 79 hingga 2020 menaik, kemudian 2020 hingga 2023 tersebut berada pada fasa kemuncak, kemudian dia duduk fasa penurunan. Itu fasa yang sedang berlaku. Walaupun kita mengatakan bahawa kematian begitu ramai di Gaza, di tepi barat dan sebagainya, tapi ukuran kematian bukan ukuran kalah menang semata-mata. Ya, memang kita sedih dengan pembunuhan yang sangat dahsyat berlaku, dengan rumah, dengan kebuluran dan sebagainya, kehancuran yang berlaku begitu pesat. Tetapi ia tidak menggambarkan bahawa Israel itu semakin hari semakin kuat, semakin berkuasa. Kerana apa? Kerana di sana kita boleh gambarkan bahawa Israel ini, tonggak kekuatan dia selama ini adalah 3 perkara yang kita anggap sebagai tungku kepada Israel. Kalau kita buat satu masakan dengan satu kawah yang besar itu, kita akan letakkan tungku yang biasanya tungku ini adalah 3. Dia ada 3 kakinya. Jadi apa yang pertamanya? Tungku yang saya maksudkan ini adalah kekuatan yang dibina berasaskan kepada hubungan antarabangsa atau international relations, yang mana setiap negara ini dia tidak boleh lari daripada apa yang disebut sebagai hubungan antarabangsa kita sebutkan tadi, dan juga
sifat negara dia. Yang pertamanya adalah hubungan dia dengan negara-negara luar yang kita sebutkan selama ini. Dia mendapat sokongan yang begitu kuat daripada blok barat, secara khususnya Amerika. Kemudian pergi kepada Britain yang menjadi penaja awalnya. Kemudian Jerman, Perancis dan sebagainya. Tetapi sebagaimana kita sebutkan di awal lagi, bagaimana untuk kali ini peperangan yang dilakukan yang begitu melampau sifatnya, pembunuhan wanita dan kanak-kanak yang terlalu berleluasa menyebabkan penentangan berlaku secara berleluasa dan terbuka oleh sekutu-sekutunya sendiri, sehingga menyebabkan ada di antara negara-negara ini yang mula memutuskan hubungan dengannya ataupun mengenakan pelbagai sekatan-sekatan kepada mereka. Itu satu. Dan bila mana ianya berlarutan, baru-baru ini kita lihat antara negara berikutnya yang agak berpengaruh kepada Israel, iaitu Perancis, mana presidennya Macron yang pergi lawatan ke Mesir mengumumkan bahawa Perancis akan mengumumkan bahawa ia akan mengiktiraf penubuhan negara Palestin merdeka. Jadi perkara itu, sama ada konsepnya two-state solution ke ataupun apakah, tapi pokoknya ia mendatangkan kemarahan kepada Israel kerana apa? Hari demi hari dia semakin berkurangan sokongan padu sepenuhnya kepada tindakan-tindakan dia. Bila mana kalangan sekutu barat dia sendiri mula memberikan sokongan kepada penubuhan negara Palestin merdeka yang sesekali tidak mahu dibenarkan oleh Netanyahu dan pembesar-pembesar yang ada di dalam pemerintahan Israel tersebut. Itu yang pertama. Dan dalam tungku yang pertama ni juga, mutakhir ini, ulasan terkini kita, bila mana diminta supaya Amerika di bawah pentadbiran Donald Trump ini, supaya melakukan serangan kepada Iran, melakukan serangan kepada Syria, dan menghalang Turki daripada masuk ke Syria, ianya tidak diterima oleh Donald Trump. Malah Donald Trump buka satu pintu baru untuk berunding dengan Iran, yang bagi Netanyahu ianya cukup merugikan, kerana bagi dia nak segerakan diadakan perang dengan Iran ini, kerana kehancuran kepada Iran itu adalah satu kelebihan kepada dia, supaya dia boleh meneruskan perang di Gaza, di Syria, di Lebanon dan sebagainya untuk menyelamatkan diri dia dalam suasana yang darurat. Ini bukan cerita kita meletakkan bahawa Trump tu boleh dipercayai atau tidak dipercayai. Ini bukan ceritanya. Cerita dalam politik di sini ialah untung rugi kepada politik mereka. Kalau perang meletus di kawasan tersebut, maka ianya akan memberi kesan kepada pemerintah Amerika sendiri, mengeluarkan belanja yang besar, hilang tumpuan dia kepada perang dagang dan sebagainya. Dia cuba untuk mengelak daripada perkara tersebut. Bukan mengatakan bahawa dengan cara dia tidak bersetuju dengan Netanyahu itu, maka dia adalah penyokong kepada Palestin. Tidak juga. Itu yang perlu kita faham. Itu tungku yang pertama. Tungku yang kedua ialah negara-negara serantau. Nak tak nak, bila mana kita ini jadi sebuah negara, maka kita perlukan jiran tetangga. Fasa pertama, dia ditentang oleh jiran tetangga dia. Syria, Mesir dan sebagainya. Kemudian 79 bawa ke atas, maka dia disokong oleh jiran tetangga dia. Tapi hari demi hari, selepas daripada berlakunya Oktober tahun 2023, tragedi tersebut, sehinggalah ke hari ini, bila mana keadaannya terlalu melampau, sukar untuk dia dapatkan sokongan daripada jiran tetangga dia. Walaupun ada di kalangan jiran tetangganya lagi, bagi kita merasakan bahawa the level of penentangan tersebut masih lagi tidak mencukupi. Tetapi kalau kita kaji daripada tahun 1948 hingga ke hari ini, permusuhan di antara mereka, pertembungan di antara mereka adalah berada pada level yang baharu berbanding dengan apa yang berlaku sebelum daripada ini. Sebab itulah Israel sendiri tidak lagi mempercayai Mesir ataupun Jordan. Walaupun dua negara ini secara rasminya mengiktiraf mereka sebagai sebuah negara, sebab itulah dia tak nak tinggalkan sempadan di antara Rafah dengan Mesir, walaupun ianya bertentangan dengan perjanjian Camp David 1979, kerana dia mengesyaki bahawa Mesir ada terlibat dalam membantu penyeludupan senjata masuk ke Gaza. Kenapa? Kerana kalaulah yang membantu Hamas itu datangnya daripada Iran, maka tidak ada sepadan Iran yang pergi ke Gaza, melainkan mesti melalui Mesir. Jadi bagaimana senjata boleh masuk ke Gaza? Tak akan terowong sampai begitu jauh sekali, tidak. Tetapi mesti melalui Mesir. Dan bila mana mereka melakukan serangan terhadap tebing barat pula, kejutan kepada mereka bila mana adanya senjata-senjata baru di tebing barat. Jadi tebing barat tidak ada sepadan dengan tempat lain, melainkan sempadan dengan Jordan yang begitu luas. Jadi kalau siapa yang mengkaji secara detail perkara ini, dia akan lihat bagaimana level penentangan di kalangan jiran-jiran tetangganya, terutamanya rakyat sendiri, adalah semakin buruk. Itu tungku yang kedua yang makin hari makin runtuh. Dan apa yang disebut oleh Yair Lapid di awal penerangan kita pada video kali ini adalah tungku yang ketiga dan tungku yang paling penting, itu domestic politik. Bagaimana runtuhnya politik dalaman Israel itu sendiri yang berada pada fasa yang sangat-sangat tidak stabil. Yang mana perpecahan sesama mereka, pergaduhan sesama mereka, ugut-mengugut sesama mereka, pecat-memecat di kalangan pegawai-pegawai keselamatan dan kerajaan, dan saling serang-menyerang dengan dakwaan akan berlakunya rampasan kuasa dan sebagainya. Sehinggalah Yair Lapid mengatakan, kalaulah perkara ini tidak dibendung sehari dua ini, sikap melampau di pihak Netanyahu, sama ada anaknya atau menteri keuangannya, dia mengatakan bahawa mereka sudah pun cross the red line yang boleh membawa kepada pertumpahan darah. Itu yang dia katakan. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat tidak mustahil berlaku, kerana masing-masing merasakan bahawa mereka dikhianati oleh orang yang memerintah negara mereka, yang kononnya untuk protect negara, untuk protect rakyat, tetapi sebenarnya
melakukan apa sahaja yang menjahanamkan negara mereka sendiri, tetapi untuk menyelamatkan satu individu saja yang menjadi Perdana Menteri ketika ini. Itu situasi yang berlaku ketika ini. Jadi, di sebalik dunia melihat kehancuran yang berlaku di Gaza, dengan pembunuhan besar yang berlaku di Gaza yang tidak henti-henti sehingga ke hari ini, tidak memberi makna bahawa Israel itu semakin kuat, Israel itu semakin kukuh, tetapi pertembungan sesama mereka itu yang mana mereka sendiri di kalangan pemimpin Israel sendiri memberi amaran ianya boleh membawa kepada perang saudara yang sangat parah, yang lebih teruk lagi berbanding perang mereka dengan pihak lain luar daripada Israel tersebut.